Tujuannya bila kita tak baja, tak nak bagi baja tu terbang. Ni pokok kesem ni sebenarnya pokok kesem nak kena buang dah sebenarnya ni. Kalau kita tak siram, memang dia kering. Jadi akak letak kat luar. Memang masa tu cuaca memang panas-panas, cuaca panas. Akak tak jaga langsung ni pokok ni kan. Tiba-tiba akak nak buang, abang akak cakap daripada buang cuba buat testimoni untuk Milagro kan. Jadi akak tanam ni, yang best ni kesem ni akak tanam dia, akak pakai tanah yang lama. Tanah lama tu akak recycle balik, akak letak dengan baja Milagro Premium. Baja ni. So kalau lepas tu akak nak bagi dia lagi rimbun, setiap 2 minggu sekali akak akan tabur lah dekat keliling baju ni. Kat keliling polybag. Untuk pakai dia sebenarnya mudah saja sebab dia bentuk serbuk macam ni. Kan? Jadi kita ambil ada sudu meni macam ni. Letak di tepi macam ni. Tabur je sini. Okey, tabur keliling. Kalau bagi akak baja dulu ke akak siram sampai menjadi gemuk besar macam tu? Okey, dia sebenarnya ikut kita, kalau siram pun boleh ataupun kita letak baja pun boleh. Kalau siram tu untuk, kalau katalah kita siram, tujuannya bila kita tak baja, tak nak bagi baja tu terbang. Kan bila kita siram tanah dah basah, so bila kita tak baja dia melekat. Okey. Tapi kalau untuk katalah ada setengah orang pula dia suka letak baja dulu baru siram, pun boleh juga sebenarnya. Dia dua-dua tu tak ada masalah. Untuk bagi akak, kalau kita guna baja yang organik ni, senanglah settle masalah lah, senang cakap kan. Dia senang-senang lah bagi akak.